Aset pertahanan Indonesia semakin ditakuti di Asia. Secara signifikan Pak Prabowo terus menambah aset pertahanan negara. Sampai jiran kesayangan kalian, tak berani singgung lagi soal ambalat, saat membahas pertahanan di parlemennya. Di saat Indonesia dan Australia ada kemungkinan membuat satelit militer bersama, Malaysia masih sibuk kekurangan dana untuk sewa helikopter dari Eropa. Dan itu pun harus dibayar oleh anak cucunya alias ngutang, kata anggota parlemen Malaysia. Australia-Indonesia memiliki potensi lebih tinggi untuk kerjasama ruang angkasa dengan Australia, karena posisi strategisnya di Indo-Pasifik dan hubungan pertahanan yang lebih aktif. Di mana Australia bisa menyumbang teknologi, dan Indonesia menyediakan lokasi peluncuran atau segmentasi wilayah. Mari kita simak saja video lengkapnya. Kita nak kena tengok duit yang dibelanjakan ini adalah duit rakyat. Jadi anak cucu kita katalah macam 16.8 bilion disebut tadi, 16.6 bilion ni. Saya ingat 2 keturunan je bayar tak habis lagi ni. Anak-anak cucu kita terpaksa bayar. Jadi sebab itu kita prihatin, kita kritik, kita tanya tapi tak jawab dengan betul. Malangnya, sekalipun kita menyedari perkara ini, kerajaan masih tidak dapat melakukan penambahan aset yang mencukupi kerana kekurangan dana. Kementerian Pertahanan Malaysia antara yang menerima bajet paling kurang berbanding kementerian yang sama di negara lain. Sebaliknya, penambahan peruntukan diperlukan bagi memastikan kebajikan Angkatan Tentera terus dibela. Menyelenggara aset tentera udara seperti helikopter Nuri, tapi sekarang kita dah setuju untuk nak sewa 16.5 bilion yang Pelang dan juga Tanah Merah cakap tadi ya. Kemudian kita nak selenggara pesawat lama, termasuk program pelanjutan hayat kapal SLEP bagi Sukhoi Su-30 MKM. Jadi persoalannya sekarang ni kita dah macam orang kenal pula dah. Nak beli pesawat second hand, Datuk Fungsi second hand. Dalam masa yang sama, kalau dah tak cukup duit, kita sewa. Jadi orang panggil negara second hand, negara sewa lah. Tak bolehkah kita beli baru? Saya nak beritahu Pakar Menteri Dalam Negeri, nak dengar, ni siapa Malaysia? Kerana kita lupa siapa Malaysia. Malaysia adalah di antara negara yang terkenal di dunia. Asia Pacific GDP, Malaysia nombor 6. Nombor 6. Berderet negara lain, tapi Malaysia nombor 6. Kewangan Islam dunia. Malaysia nombor 1. Timbalan Menteri Kewangan nombor 1. IQ. IQ. Macam-macam kata orang kan. IQ. Malaysia nombor 22 dunia. Daripada negara berderet yang ada pelbagai manusia kaya-kaya, tapi Malaysia nombor 22. Kemudian dari segi peringkat Asia, sains, teknologi dan juga inovasi, Malaysia nombor 29 jauh sikit. Tapi okey, ada nombor. Halal Hub. Halal Hub. Malaysia nombor 1. Hebat. Universiti yang terbaik di dunia. Malaysia nombor 59, di peringkat Asia nombor 12. Ini kekuatan yang ada di peringkat dunia. Mari tahan pertahanan tercorok. Pasal apa? Beli second hand dengan sewa. Kita kena mampu untuk membeli baru dan kita kena masuk dalam belanjawan yang khusus untuk membeli benda baru. Sebab negara lain boleh beli baru. Negara minyak tak ada, apa tak ada, tapi semua beli barang baru. Yang Muhammad. Okey, yang keduanya, saya mencadangkan pengkalan tentera udara ini ditambah. 1 ditambah lagi 1 di Sabah, di kawasan sebelah Sempurna, dan 2 lagi ditambah di Sarawak. Sarawak 1 di lagi 1 saya mencadangkan supaya beting-beting ahli dijadikan pengkalan tentera udara dan juga pengkalan tentera laut. Dan di Terumbu Layang, kita sebelah kiri Vietnam, sebelah kanan Filipina, sebelah hadapan dia ambil seorang 2 pulau China membangunkan tambun tanah di situ sehingga menjadi pengkalan tentera laut dan juga udara yang terbesar. Di depan Terumbu Layang, Pulau Layang kita. Pulau Layang ialah sebuah terumbu kecil, tapi kerajaan telah tambun sehingga menjadi satu kawasan seluas 83 ekar, saya tak pasti ekar ke hektar, tetapi kita ada pesawat
yang boleh kita turun ke sana, dan kita ada pangkalan kecil tentera laut. Jadi kita cadangkan supaya di Betim Tinggi Ali tabun tanah, jadikan pangkalan tentera udara dan juga laut di sana. Kalau dia orang kata nak ambil modal mana, ni yang jadi hamba nombor 1 dalam dunia ni. Di mana kita ada nombor dalam dunia, tetapi bila sampai tahap pertahanan kita tak ada nombor. Sekarang kita nak bernombor, wujudkan pangkalan baru, pangkalan tentera udara di Betim Tinggi Ali. Tak ada masalah. Kalau pertahanan ni kami tak cakap banyak sangat. Yang kami duk cakap yang tegur ni sebab penyalahgunaan. Itu saja. Yang lain kita tak tegur. Kerajaan boleh membuat perbelanjaan yang hebat dari segi pertahanan. Sebab semua negara berebut untuk beli barang baru. Kita berebut nak beli barang second hand. Kita kena beli barang second hand, risikonya cukup tinggi. Dan juga yang masih ada tu kita beraiki. Tapi kita sanggup sewa sampai 16 bilik. Sikit perkara diri. Saya setuju apa yang kata Arau tadi. Apa pengaruh berkenaan dengan ambalat? Ya, masuklah bagian ucapan saya. Bagi kawan-kawan saya nak jawab lah kalau boleh. Tak boleh pun tak apalah, jawab betul. Tapi saya ni saya Parlimen tinggal 4 hari lagi fungsi. Saya bertegas, saya nak bagi jawapan. Kata ya, kita akan buat. Itu cukup. Habis cerita. Kalau kata kita akan bertulis, semua menari-nari. Kita nak satu pendirian tegas daripada kerajaan. Kerajaan tak boleh lagi hanya tunggu pek-pek. Kesian ke dia. Dia nak pergi luar negara lagi. Jadi, ya, dia lepas tu duk fikir, ni kami duk berdoa bulan puasa supaya hatinya berubah untuk bagi peruntukan lagi. Jadi, macam-macam dalam kepalanya. Saya minta menteri tolong dia. Tolong sama-sama untuk buat komitmen. Bakal menteri dalam negeri buat komitmen. Tapi cuma sebelum pergi dalam negeri, tolong jawab kenapa beras tempatan dengan beras import bercampur. Itu je. Ya, terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Australia and Indonesia have unveiled a new security treaty. But what does it all mean? I'm joined now by Foreign Affairs Minister Penny Wong in Sydney. Hey Penny, nice to see you this morning. Indonesia dan Australia sepakat membuat perjanjian keamanan dan pertahanan yang memungkinkan kedua negara saling membantu jika salah satunya merasa menghadapi ancaman. Pengumuman traktat ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bersama Presiden Prabowo Subianto di kapal perang HMAS Canberra di Sydney Rabu 12 November. Dalam pernyataannya, Albanese menyebut pengumuman ini sebagai momen bersejarah bagi kedua negara. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.